Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam. Kalau teacher tak jadi teacher, teacher nak jadi apa? Kalau teacher tak jadi teacher, kalau tak jadi teacher, teacher nak jadi lawyer. Bukan lawyer buruk tau. Lawyer peguam. Terima kasih. Sama-sama. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga guru di Malaysia, khususnya di SKL Pongsu. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Oh, kalau cikgu tak jadi cikgu ya sekarang, cikgu rasa cikgu jadi usahawan yang berjaya kot, insyaAllah. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, boleh cuba buat ucapan sepenuh Hari Guru? Boleh. Okey, cikgu nak ucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia, khususnya guru-guru yang pernah menjadi guru kepada cikgu, dan teristimewa untuk guru-guru rakan guru di SKL Pongsu. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum cikgu. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Waalaikumsalam. Kalau cikgu tak jadi cikgu, mungkin cikgu akan jadi penyanyi. Terima kasih cikgu. Tapi mungkin penyanyi nasyid. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Waalaikumsalam. Kalau saya tak jadi cikgu, saya jadi pencetus rumah kot. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau Ustaz tak jadi Ustaz, Ustaz nak jadi apa? Pegawai takbir agama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum teacher. Salam. Kalau teacher tak jadi teacher, teacher nak jadi apa? Saya nak jadi lawyer. Terima kasih teacher. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu nak jadi seorang jururawat. Terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum cikgu. Salam. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu jadi suri rumah. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Kalau cikgu bukan guru atau cikgu, cita-cita cikgu nak jadi seorang nelayan menangkap ikan di laut. Terima kasih cikgu. Sama-sama, kasih. Assalamualaikum Ustazah. Kalau Ustazah tak jadi Ustazah, saya nak jadi apa? Waalaikumsalam. Baik, kalau Ustazah tak jadi Ustazah, Ustazah nak jadi Ustazah jugalah. Di hati kamu semua. Okey. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kalau Ustazah tak jadi Ustazah, Ustazah nak jadi apa? Okey, cuba teka. Bapak rasa apa? Tak tahulah. Okey, kalau ustazah tak jadi ustazah, mungkin sekarang ustazah akan jadi nurse, staff nurse. Sebab dulu ustazah dapat tawaran khusus staff nurse kat Negeri Sembilan. Terima kasih Ustazah. Baik. Waalaikumsalam. Kalau Ustaz tak jadi Ustaz, Ustaz nak jadi apa? Kalau saya tak jadi ustaz, rasa saya nak berniaga. Saya nak berniaga, nak ikut Nabi. Nak berniaga juga. Alhamdulillah, Allah pilih juga untuk jadi cikgu, jadi pendidik. Okey? Terima kasih Ustaz. Itu saja. Okey, selamat Hari Guru pada semua. Assalamualaikum cikgu. Salam. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu rasa macam cikgu nak jadi pelakon, tapi cikgu rasa jadi cikgu je lah. Terima kasih cikgu. Okey. Assalamualaikum cikgu. Salam. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu mungkin nak jadi usahawan kot. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu rasa cikgu nak jadi buka bisnes sendiri kot. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu, kalau tak jadi cikgu, cikgu teringin sangat jadi penternak. Cikgu nak ternak kambing. Okey tak? Okey. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum cikgu. Salam. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu nak jadi chef. Terima kasih cikgu. Cikgu berlembut, korang